panas je tu sampai Ira tak boleh nak tidur. Lepas tu bila Ira tak cukup rehat, mulalah rasa nak marah. Semua benda lah tak kena. Ira rasa something wrong lah, Aunty. Mungkin ada orang yang dengki dengan kamu berdua ni. Entahlah, baru ni Haikal cakap dia ada nampak orang tabur abu kertas kat depan rumah. Habis Ira dah balik rumah tak? Tak, Ira tidur kat rumah ibu je. Bila Ira kat rumah ibu, Ira rasa tenang je. Dah panggil orang untuk tengok-tengokkan rumah tu? First of all, I would like to apologize lah yang I had to postpone meeting tu sebab I had to settlekan masalah lain dahulu. And on top of that, my client baru je sampai masa Kak, I'll be quick. I tengah dalam perancangan untuk ke Hong Kong dan China untuk jumpa bakal pelanggan kita and juga pasaran baru untuk Zara Design. So far, I belum ada tarikh tetap lagi, but itulah plan I. And I dah contact few company dekat sana and I tengah tunggu jawapan diorang pula. So far, I yakin I akan dapat jawapan yang positif. positif. Wow, that's a good news. Ada peluang lah Zara mengembangkan sayap bisnes ke luar negara lepas ni.